Saya banyak lah bagi UMNO bagi banyak saya. Terima kasih. Banyak UMNO bagi aku rumah. Tak boleh, tak sedar. Tak sedar lagi. Tak sedar. Tak sedar UMNO bagi banyak. Rumah saya boleh dah 2,000. Sebab tu hari 5,000 saya boleh. Cara dengan Allah ni memang senang banyak lah orang maju. Tak macam dulu. Dulu dengan saya kalau lalu memang susah. Alhamdulillah saya seronok lah. Banyak ah. Banyak berubah banyak ah. Saya berpengalaman ni memang dari dulu yang Temuni dekat Temuni ni naik Pak Temat dari distriknya negeri ya. Temat tu parlimen Pemandu Pak Suzali. Semua saya tu dah lalu lah. Tak ada apa, ambil pegang, ambil hajar ya, ambil negeri ya, tak buat apa pun. Buat bus semen pintu sikit ada lebih pun, lain tak buat apa pun. Semua tak ada apa buat. Semua UMNO buat dari dulu lagi. Mana ada apa buat, tak ada apa buat. Semua UMNO nya. Dulu susah dulu makan pun, lawan senang alhamdulillah. Tuan kali tu orang Melayu pun dah keluar je kelang atau mazhab buat kelang lah apalah. Tu orang Melayu dia naik sikit, tidak ada ayat Melayu. Kalau orang bendang je tak cukup. Bendang kita tak kalau nak 5 bendang 10 orang nak 5 orang, mana cukup je. Tapi benda bagi mana? Bantuan banyak kerajaan bagi, bantuan ni bagi. Lah kerajaan banyak tolong kita. Orang Melayu banyak tolong kan, orang Melayu banyak tolong. Nak balik, nak tengok bangunan. Nak tengok ada bank, ada apa semua di Sungai Mau. Saya tidak banyak orang Melayu banyak. Saya nak beli balik. Bagi macam mana dia ada di bandar, macam mana ada di kampung. Nak macam tu. Tengok apa yang patut boleh buat lah. Tu lah. Kenai, memang kenai. Kena bela orang ada tu. Rumah dia kat ni, ada tak ada depan dah. Ada masuk titik batu ke, kawasan titik batu orang ada. Memang kenai lah dia tu, nama kenai lama dah. Yang lipat ambil tu, jumpa lama dah. Dia dulu tu dia ngajak di Perak dulu. Lah balik macam sini lah. Dari situ dia ada situ. Dia kampung dia sini ya, kampung dia dekat kenai lah dia mayah ni. Dia memang mayah biak ni ya.